sikit tu dah. Jawab. Ni, Tok Jamil tasat telefon mak. Dia kata dia nampak hang tengah pekan main CC game. Apa ni? Ha? Asyik tu mengambil duit aku je. Itulah kerja hang. Ini mak aku. Garang kan? Tapi malangnya, mak aku dah meninggal. Biasalah, bila mak dah tak ada ni, of course lah sedih. Terasa macam seluruh jiwa aku pun ikut pergi dengan mak aku. Sedih-sedih juga. Tapi sekarang ni, aku bengang gila dengan mak aku. Sebab mak saya bagi rumah ni dekat abang saya. Habis tu saya nak tinggal mana Encik Ashraf. Mak aku ni memang lebihkan Along dalam banyak hal. Dah, mak dah masuk dah Long. Bila guna duit tu, jimatlah sama nah. Janganlah boroi. Lagi satu, duduk tempat orang tu. Jaga diri tau. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak? Ya. Mak ingat tak pasal pertandingan yang Aiman cakap? Esok dah nak kena bayar yuran. Aduh, Man. Ya? Tak payahlah Man nak masuk pertandingan tu. Man tolong mak kat kedai nah. Banyak barang tak settle lagi Man. Mak ni kalau Aiman yang minta, itulah, inilah, tak boleh lah. Kalau Alung minta, sat je mak bagi. Dak nak naik angin dekat mak ni pasal apa? Alung tu kan duduk jauh dari kita. Habis tu kalau dia jauh, apa dia minta mak bagi? Ni Aiman yang ada kat sini yang jaga mak. Mak tahu ke pertandingan tu penting bagi Aiman? Susahlah cakap dengan mak ni. Hello, Assalamualaikum Long. Aku okey je. Nak sedih-sedih pun tak guna Long. Kesian arwah mak. Hang okey tak? Benda penting. Apa dia? Hah? Hang nak jual rumah ni Long? Habis tu aku nak duduk mana? Hello? Long? Hello, Long. Apa sampai hati hang Long nak jual rumah ni? Aku nak duduk mana, Long, kalau hang jual rumah ni? Lawyer? Oh. Encik Ashraf, ya. Minta maaf. Encik Ashraf jangan scam saya. Hah? Tak. Ni Encik Ashraf. Kalau dia nak bagi, mesti mak saya akan bagi dekat abang saya. Nah? Macam mana mak saya bagi rumah ni dekat dia? Ya, Encik Mak nak pergi mana tu? Banyak duit. Hang jangan sibuk boleh tak? Dah. Mak pergi dulu.
Aiman tak faham, Mak. Kenapa Mak bagi Aiman duit sebanyak tu? Aiman tak perlukan duit tu pun. Itu duit Mak daripada muda. Alamak. Pagi-pagi raya ni Aiman tak mau sedih. Aiman okey. Mak tak payah risau pasal Aiman. Aiman balik dulu. Mak. Aiman bangga. Ada mak macam mak. Selamat Hari Raya, Mak.